Okay guys, hari ni Kinsiditi nak sharekan kepada kawan-kawan tentang pemegang cawan ni, okey. Jadi pemegang cawan ni ataupun botol, dua-dua boleh. Cawan boleh, botol boleh. Ni cara dia lah. Okey, ni bahagian tepi dia. Okey. Ni bahagian depan dia. Okey, ni bahagian tepi dia. Dan ni bahagian belakang. Apa yang kawan-kawan akan dapat seperti dalam video ni, okey. Jadi jom kita tengok. Okey, jadi kita buka. Kita akan dapat dia punya bracket ni. Okay, satu. Kita dapat skru Allen key. Okay, kita dapat dia punya spana sekali, spana Allen key, dan 3 nut. Seterusnya kita akan dapat bracket, dan seterusnya kita akan dapat dia punya pelapik untuk tahan cawan ataupun botol. Okey, jadi kawan-kawan akan dapat yang macam dalam video ni lah. Okey, untuk set pemegang cawan dan botol. Jadi akan datang Kinsiditi akan sharekan cara pasang macam mana. Okey, nanti Kinsiditi pasang dekat motor EFI Kinsiditi. Okey, jadi ini bahagian depan. Okay, kalau kita letak botol tu nanti kita akan buka macam ni. Okay, ada jenis, ada spring lah. Jadi dia pegang tu lebih kuat lah. Okay, jadi ni bahagian depan, ni bahagian tepi. Okay, ni bahagian tepi, dan yang ni bahagian belakang. Okay, yang ni boleh adjust ni, nak adjust macam ni ke macam ni. Nampak dia pun ada lock. Okay, sebab nanti Kinsiditi akan pasang dekat motor EFI dekat bakul. Okey, jadi sebelum kita pasang dekat motor nanti, kita akan pasang dia punya pelapik ni untuk bagi dia grip lah. Okey, jadi ni dia dah siap potong. Okey, jadi yang ni belah bawah. Okey, kita buka. Yang ni kita isi dekat sini. Okay, tekan-tekan sikit. Okay, dah letak situ. Seterusnya yang ni kita tampal dekat sini. Dekat sini. Okay, tampal sini. Seterusnya kita ambil satu lagi, kita tampal belah sini pula. Yang ni. Ni fungsi dia untuk bagi grip lah botol kita, bagi botol kita tu pegang kukuh. Okay, seterusnya kita ambil yang ni. Kita letak bahagian dalam, kena tarik sikit macam ni. Kita letak bahagian dalam yang belah depan ni pula. Tadi sini kan, ni belah sini pula, belah dalam. Tu kat sini. Okay, pegang macam ni. Okay, tahan. Tapak tangan belah kiri, pegang macam ni. Tu kawan-kawan berbuah. Okay, macam tu. Okay, satu lagi belah sini. Okay, yang ni dah kita letak belah sini pula. Okay, buka. Okay, pegang macam ni. Lepas tu pasang.
Alright, dah siap untuk grip dia. Tekan-tekan sikit. Alright, untuk bahagian tu dah siap. Seterusnya ada satu lagi, jangan lupa. Nampak yang panjang ni? Itu dia. Ni nak letak mana? Okay, kita akan letak dekat sini. Okay, ni bahagian depan. Tarik. Allahu Akbar. Okay. Okay. Ni panjang ni. Kawan letak. Macam tu. Okay. Dah settle. Okay. Kita dah letak semuanya. Ni dah tak gunalah. Semua dah kita ambil lah kan. Jadi tinggal yang ni. Yang ni nak letak mana? Ni getah. Yang ni macam span sikit. Ada macam span tekstur dia, okay. Jadi ni macam getah. Ni macam getah sikit. Yang ni fungsi dia untuk grip pemegang. Contoh kita nak letak dekat handle ke. Contoh ni handle kan. Contoh ni handle macam handle basikal tu. Letak sini. Lepas tu kita letak lah belakang ni. Letak dia macam ni. Okay. Supaya dia grip. Supaya yang ni grip dekat besi. Okay. Ni umpama besi lah. Batang besi handle basikal lah. Ataupun motor yang macam motor-motor yang boleh ada tu kan. Ada batang besi tu. Okay, ni lapik dia macam tu. Okay, lapik dia macam tu. Lepas tu kawan-kawan pasang belakang ni. Macam ni. Ni kan. Pasang macam ni. Tu nanti kawan-kawan lock lah. Kawan-kawan lock. Lock pakai skru ni tadi. Ni dia bagi siap. Mudah untuk kawan-kawan pasang, okay. Jadi akan datang Kensiditi akan pasang dekat motor Kensiditi untuk EFI, okay. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang untuk cara pasang, okay. Ni Kensiditi review je dan pasang dia punya pelapik. Jika berminat nak order, ada link tu, kawan-kawan boleh order kat situ, okay. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik, okay. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.